Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada hadirin sekalian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah menjadikan kamu dari diri kamu sendiri pasangan-pasangan isteri, dan dijadikan kamu dari pasangan kamu anak-anak, cucu cicit, serta dikurniakan kepada kamu dari benda yang baik dan halal. Maka patukah mereka yang ingkar itu pihak kepada perkara yang salah, yakni penyembahan berhala, dan mereka kufur akan nikmat Allah. Sadaqallahul Azim. Surah Al-An'am ayat 72. Jadi saya dengan berbesar hati menjemput saudara-saudari sekalian ke majlis perkahwinan syurga kami yang akan diadakan pada 1 Ogos 2015 bersamaan dengan 16 Syawal 1436 Hijrah di sebelah perempuan yang akan diadakan di Kuala Pilah, dan di belah lelaki yang akan diadakan pada 2 Ogos 2015 bersamaan dengan 17 Syawal 1436 Hijrah yang akan diadakan di Taman Wilayah Selayang. Dalam perkahwinan ini, semoga saya mengharapkan doa-doa daripada kalian pada majlis kami, semoga berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk kami dunia dan akhirat. Dan saya juga berharap saya dapat menjadi seorang bakal suami yang soleh, yang dapat mendidik isteri untuk menjadi isteri yang solehah. Harapan yang orang kata terlalu tinggi itu bersama dengan suami isteri ni apabila kita nak mencapai syurga Allah kan. Kebanyakan orang kita sama-sama lah untuk mencapai syurga Allah yang kita inginkan. So itulah harapan daripada saya, dan saya rasa pun pasangan saya pun harapan begitu juga kan. Walaupun dia tak ada dalam ni, so insyaAllah itulah harapan untuk kami. Berharap agar doa-doa daripada hadirin sekalian yang akan hadir ke majlis kami ini, banyakkan berdoa untuk kami, semoga segala urusan dipermudahkan dan dapat berjalan dengan lancar. So insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.